Dia memujuk Hasan untuk bernikah dengan Aisyah. Dia tidak sanggup minta pertolongan orang lain. Aisyah dan Muhsin merupakan pasangan suami isteri yang telah mendirikan rumah tangga selama 25 tahun. Mereka dikurniakan seorang anak perempuan diberi nama Ina yang kini sudah berkahwin dengan seorang lelaki yang bekerja di offshore. Aisyah seorang isteri yang rajin dan cekal. Dia mengusahakan sebuah warung kecil bersama Ina, menjadikan perniagaan itu sebagai sumber rezeki dan tempat mereka meneruskan kehidupan seharian. Aisyah juga seorang adik ipar yang baik terhadap abang iparnya, Hasan. Dia sering menyediakan makanan tengah hari dan makan malam untuk Hasan, menganggapnya sebagai satu tanggungjawab. Lebih-lebih lagi, Hasan tinggal sendirian dan sudah berusia 60 tahun. Namun sepanjang 25 tahun perkahwinan, Aisyah sering makan hati dengan sikap Muhsin yang panas baran dan kuat cemburu. Malah, Muhsin sudah 2 kali melafazkan talak cerai terhadap Aisyah. Aisyah sibuk mencari nafkah melalui perniagaan warungnya, manakala suaminya gemar memancing di laut. Akibatnya, Aisyah sering makan sendirian. Muhsin hanya pulang ke rumah untuk tidur selepas penat memancing. Hubungan mereka juga kerap dilanda pertengkaran. Muhsin menuntut agar Aisyah menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri. Aisyah tidak berdiam diri. Dia turut mengharapkan Muhsin memainkan peranan sebagai seorang suami. Bagi Aisyah, mereka berdua perlu sama-sama sedar dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Ina pernah meluahkan rasa tidak puas hati kepada Aisyah tentang sikap Muhsin yang masih panas baran. Dia bimbang jika suatu hari ayahnya terlafaz talak buat kali ketiga. Ina juga tidak senang dengan perangai ayahnya yang sering meminta wang daripada ibunya. Apabila ditegur, Muhsin akan mengungkit tentang modal yang pernah dikeluarkan untuk membuka warung. Namun, Ina tahu hakikat sebenar modal tersebut bukanlah daripada ayahnya, sebaliknya datang daripada Hasan. Walaupun Hasan dan Muhsin adik-beradik, sikap mereka sangat berlainan. Hasan lebih banyak menghabiskan masa di surau untuk membaca Al-Quran dan bekerja di kebun. Muhsin pula gemar memancing. Hasan juga masih bujang dan belum pernah berkahwin. Muhsin terkenal dengan sikap cemburu buta. Aisyah sibuk menyiapkan makanan tempahan Adnan sempena majlis doa selamat di surau. Muhsin menuduh Aisyah sanggup tutup warung demi Adnan. Muhsin lebih mengutamakan aktiviti memancing berbanding melibatkan diri dengan urusan di surau. Ina pernah menegur sikap ayahnya, tetapi Muhsin membalas dengan sindiran, mengata suami Ina yang jarang ke surau dan jarang pulang ke rumah mentua. Ina menjelaskan bahawa suaminya bekerja offshore dan hanya pulang setiap 2 bulan. Walaupun begitu, suaminya tetap melibatkan diri dalam aktiviti surau setiap kali berada di rumah. Ina turut mengingatkan ayahnya bahawa urusan kematian kelak akan diuruskan oleh orang surau. Sebagai seorang abang, Hasan banyak berkorban demi Muhsin. Muhsin jatuh motor disebabkan terlalu seronok dapat ikan. Hasanlah yang menjaga Muhsin sampai sembuh. Semuanya berubah selepas Muhsin melafazkan talak 1 untuk yang ketiga kalinya. Aisyah pergi ke kebun Adnan untuk mendapatkan daun pisang atas permintaan Ina. Aisyah tidak sedarkan diri di kebun pisang. Adnan cuba membantu, tetapi Muhsin yang terkenal dengan sikap panas baran tidak mahu mendengar penjelasan Adnan. Dia membelasah Adnan di kebun pisang dan melafazkan talak 1 pada Aisyah. Hasan menjadi orang tengah mendamaikan Adnan dan Muhsin. Ina beritahu perkara sebenarnya kepada ayahnya. Ina juga bersaksi yang ibunya tidak pernah berlaku curang pada ayahnya. Muhsin memohon ampun pada Aisyah, tetapi Muhsin mungkin lupa dia sudah melafazkan talak 1 untuk yang ketiga kalinya.
Dengan berat hati, Aisyah terpaksa keluar dari rumah dan tinggal di rumah anaknya sepanjang tempoh iddah. Muhsin meraung, merayu Aisyah tidak pergi. Hasan setia di samping adiknya, memberi sokongan untuk terus kuat dan terima takdir. Seminggu selepas bercerai, Muhsin merayu Aisyah jadi istrinya semula. Dia menyuruh Ina pujuk ibunya balik ke pangkuannya. Ina mahu ayahnya berikan masa kepada ibunya untuk bertenang, jangan terlalu memaksa. Muhsin masih tidak berputus asa mencari cara untuk kembali menjadi suami Aisyah. Dia memujuk Hasan untuk bernikah dengan Aisyah. Dia tidak sanggup minta pertolongan orang lain, bimbang ditipu, dan Aisyah tidak diceraikan sesudah bernikah. Hasan yang sangat taat pada agama tidak bersetuju dengan rancangan Muhsin. Hasan peringatkan tentang Cina buta yang melanggar hukum agama. Hasan ingatkan Muhsin tentang dosa. Muhsin merajuk selepas Hasan menolak permintaannya. Hasan memujuk Muhsin dengan menghantar makanan masakan Aisyah. Hasan mahu Muhsin terima kenyataan dan takdir. Suruh Muhsin dekatkan diri dengan agama. Tiada guna duduk rumah meratapi nasib. Beberapa bulan kemudian, Aisyah selesai menjalani tempoh iddah. Dia mula menghantar makanan tengah hari kepada bekas abang iparnya, Hasan. Aisyah hairan Hasan mengelak ketika dia bangkitkan persoalan mengapa Hasan yang masih belum berkahwin, Hasan terlalu banyak berkorban demi keluarga dan mengabaikan diri sendiri. Hasan tidak memberi jawapan, sebaliknya menyuruh Aisyah pulang. Beberapa hari kemudian, Aisyah mendapat jawapan mengenai persoalan Hasan belum mendirikan rumah tangga. Aisyah terkejut mendengar pengakuan Hasan dia tidak berkahwin sebab korbankan cinta demi Muhsin. Hasan menceritakan semula pertemuan kali pertama dengan Aisyah. Dia mengakui jatuh cinta pandang pertama pada Aisyah dan hampir meluahkan perasaannya. Namun, apabila mengetahui Muhsin turut mencintai wanita yang sama, Hasan memilih untuk mengorbankan perasaannya demi adik yang disayangi. Hasan turut terkejut apabila Aisyah mengakui bahawa dia juga telah jatuh hati sejak pertemuan pertama. Aisyah sering ke surau semata-mata untuk melihat Hasan. Dia menerima pinangan keluarga Hasan kerana menyangka Hasanlah yang ingin memperisterikannya. Namun, apabila mengetahui Muhsin sebenarnya bakal menjadi suaminya, Aisyah ingin membatalkan pertunangan. Walau bagaimanapun demi menjaga nama baik keluarga, dia tetap meneruskan perkahwinan. Aisyah berharap pengorbanannya berkahwin dengan Muhsin akan membawa kebahagiaan, namun realitinya tidak seperti yang diharapkan. Dia mengakui sepanjang perkahwinannya, dia menderita. Rupa-rupanya Hasan dan Aisyah saling mencintai. Tanpa berlengah, Hasan melamar Aisyah untuk menjadi isterinya dan Aisyah setuju. Hasan kemudian berjumpa dengan Muhsin, sampaikan niatnya mahu berkahwin dengan Aisyah. Belum sempat Hasan beritahu secara terperinci, Muhsin terus setuju jika Hasan segera berkahwin dengan Aisyah. Muhsin salah faham, dia terus buat kesimpulan Hasan setuju jadi Cina buta, anggap ia pengorbanan seorang abang kepada adiknya. Di hari pernikahan Hasan dan Aisyah, Muhsin sangat gembira, layan tetamu dengan senyuman lebar di wajahnya. Muhsin tidak tahu perkara sebenarnya. Hasan dan Aisyah bahagia, mereka mulakan hidup baru sebagai pasangan suami isteri. Aisyah bersyukur Hasan sudi terimanya jadi isteri. Perangai Muhsin berubah menjadi pelik selepas Aisyah berkahwin dengan Hasan. Dia belanja semua pelanggan yang datang makan di warung masih menganggap akan menjadi suami Aisyah. Hasan mendapat tahu daripada Adnan bahawa Muhsin telah menyebarkan cerita di kampung, kononnya dia menjadi Cina buta. Tidak berdiam diri, Hasan segera berjumpa dengan Muhsin dan menjelaskan perkara sebenar. Dia berterus terang bahawa perkahwinannya dengan Aisyah adalah atas dasar cinta dan dia sama sekali tidak pernah bersetuju untuk menjadi Cina buta.
Hasan turut menegur tindakan Muhsin yang sanggup membuka aib dan menyebarkan cerita tersebut kepada orang kampung. Namun, pengakuan jujur Hasan hanya menambah kemarahan Muhsin. Dia beranggapan Hasan telah mengambil kesempatan, lalu dalam amarahnya, Muhsin mengharamkan Hasan daripada melihat jenazahnya jika dia meninggal dunia suatu hari nanti. Muhsin hilang pertimbangan, dia datang ke warung lalu memaksa Aisyah kembali kepadanya. Muhsin juga menuduh Hasan menghasut Aisyah agar tidak kembali menjadi isterinya. Melihat sikap Muhsin yang masih tidak dapat menerima takdir, Aisyah berasa geram. Dia berterus terang bahawa dirinya sudah tidak mahu lagi hidup bersama Muhsin dan tidak lagi mencintainya. Kata-kata Aisyah membangkitkan lagi kemarahan Muhsin. Dengan lantang, dia mengumumkan kepada pelanggan warung bahawa Hasan yang kelihatan alim sebenarnya jahat kerana merampas isteri adik sendiri. Hasan yang selama ini menahan sabar, akhirnya hilang kawalan lalu menampar Muhsin. Tindakan itu membuatkan Muhsin semakin mengamuk sehingga dia merosakkan meja dan kerusi di warung tersebut. Selepas insiden di warung, Hasan tidak pernah berhenti memujuk Muhsin agar berbaik semula. Namun hati Muhsin masih terlalu keras. Malah makanan yang ditinggalkan Hasan di tangga rumah langsung tidak dijamah. Hasan tetap tidak berputus asa. Dia membelikan baju raya untuk Muhsin sebagai tanda ingatan dan kasih. Lama-kelamaan, Muhsin mula menyedari perubahan sikap abangnya. Namun dia hanya menganggap Hasan sekadar buang tabiat. Segalanya mula berubah apabila Aisyah menyerahkan buku catatan milik Hasan. Dengan penuh harapan, Aisyah merayu agar Muhsin memaafkan Hasan yang selama ini banyak berkorban untuknya. Muhsin menitiskan air mata ketika membaca setiap helaian catatan tersebut. Setiap bait yang tertulis perlahan-lahan melembutkan hatinya. Tibalah hari raya, hari yang paling dinantikan Hasan. Dia berharap Muhsin sudi pulang ke rumah dan memaafkannya. Aisyah cuba memujuk suaminya yang kelihatan sugul menanti kepulangan adiknya. Mulanya Hasan kecewa Muhsin masih belum muncul, namun segalanya berubah apabila Muhsin akhirnya datang pada pagi raya. Senyuman kembali terukir di wajah Hasan. Muhsin terus melutut, memohon ampun kepada abangnya. Muhsin tersentak Hasan tidak bergerak. Hasan menghembuskan nafas terakhir dalam pelukan adiknya. Jenazah Hasan selamat dikebumikan. Aisyah tidak mampu menahan kesedihan, begitu juga dengan Muhsin. Wajahnya terpancar penyesalan kerana telah memusuhi abangnya selama berminggu-minggu sebelum kematiannya. Selepas pemergian Hasan, Aisyah mula menyedari bahawa banyak tanda telah ditunjukkan oleh arwah. Rupa-rupanya Hasan telah menerima petanda ajal selepas solat asar. Patutlah dia bersungguh-sungguh berusaha untuk berbaik semula dengan Muhsin sebelum dijemput ilahi. Aisyah tidak kembali pada Muhsin. Hasan terlalu bermakna di hatinya. Muhsin sedar diri, dia akui memang tidak layak untuk Aisyah. Muhsin berharap agar suatu hari nanti Aisyah akan dipertemukan semula dengan Hasan di sana. Kepergian Hasan membawa hikmah yang besar. Muhsin berubah menjadi insan yang lebih baik, sering ke masjid dan melaungkan azan. Ulasan alur telefilm kali ini sampai ke penghujungnya. Sebagai penonton, bagaimana pandangan anda? Adakah Hasan benar-benar ikhlas mengahwini Aisyah atas dasar cinta? Atau adakah perkahwinan itu berlaku demi Muhsin, memandangkan Hasan menyedari dirinya bakal pergi selepas menerima pelbagai tanda kematian? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah.